Okay, hai korang. Pernah dengar kan pasal NEEM kan? NEEM. So, NEEM ni traditionally digunakan untuk kesihatan dan kecantikan rambut dan kulit lah. Okay, so kalau siapa yang pernah guna cleanser daripada satu brand ni yang dia gunakan NEEM kan, dia ada kata yang ini memang ada antibacterial punya properties, and then untuk rambut pula dia boleh tolong suburkan rambut, boleh tolong accelerate growth kan. So saya pun ingat nak cubalah pure neem oil. So pure neem oil looks like this. Okay, dia gelap. Okay, the only downside if you ask me, bau dia memang tak boleh berlawih. Kalau korang rasa minyak hijau yang korang beli dekat kedai tu, kita pun tak payah sebut nama dia, berbau kuat. Yang ini berbau dan sedikit busuk. Bukan sedikit busuk lah, actually it's quite busuk. In fact pagi tadi before saya cuci rambut tu kan, saya pakai dekat kulit kepala je tau, kulit kepala, and then saya letak lagi minyak hijau tu kan, so that I thought that it would mask the smell kan. After double cleansing and then dah sapu conditioner and then dah pakai hair mask kan, ya Allah you guys, bau dia masih tertinggal. Okay, and saya rasa macam ya Allah, tak tahulah, si bayi hari ni tak payah keluar, and rasa macam tak apalah, lepas ni tak nak lah beli lagi. So siapa-siapa yang pernah cuba dan ada pengalaman and ada idea macam mana nak menghilangkan bau ni, let me know. Sebab bagi saya kalau boleh tak naklah membazir, tapi kalau dah teruk sangat, aku buang je lah nanti. So let me know, okay? Alright, bye.